menandungkan lagu untukmu yang jauh dimatakan dirindukan. Ambil tu sembur serangga dia macam apa cacing kelawit macam ni. Sabar Selik. Cik Atan jangan risau. Tak ada siapa anak sekolah. Jaga. Kalau ada pun saya. Kamilah penyambut Di dalam negeri kerja merompak, menciluk dan mencuri. Tak kira apa wang kebau sapi, apa yang boleh ku bawa lari. Kami penyabun. Oh ya, pulang bawa kau tampar dah tak pasal. Jangan marah, Pak De. Mau tak marah aku ketua kampung kau main-mainkan. Ni apa yang kau bawa ni? Ini sepepat. Kat rumah tu pipe tu bocor. Sibuk tanya orang. Yang awak ni bertiga kenapa? Pak Den, si Mila, si Mikan ni buat apa kat sini? Mau lepas makan? Kita berbual lah kat sini. Biasalah. Mila, Mikan dengan Pak Din chill-chill kat kedai Pak Kodi. Cik, apa pun belum puasa 4:30 petang. Cili. Kejap. Sorok sikit nampak ni tulis apa tu. Apa dah garam semua dah. Tak ada apa. Pak Din, yang pastinya saya dengan Pion ni ada projek baik untuk kampung kita. Projek apa yang kau nak ada rahsia sangat ni? Ngadulah. Apa nak buat projek tu? Apa tu? Mika nak buat projek? Tak. Korang nak buat projek apa? Bertanya. Kan nak join lah kita. Tak apa masalah kau projek Tak, sekarang ni. yang membeza. Sudah dah. Cepat. Ya, sempat cuci tadi? Pakcik boleh lepas makan ke? Oh newspaper, paper lama, bilang baru juga lama. Afad. Pip, tepi sikit. Tapi nantilah. Bila kau buat macam tu aku teringat lori masuk tu. Janganlah macam tu. Tilam lama tukar balu. Bini lama pakai dulu. Saya pun belum kahwin lagi lah Pak Den. Ada benda sikit cerita. Malam dah sampai. Kita kena set up cepat. Oi, set up apa? Kita nak set up pipe baru sebab rumah dia pipe pecah. Orang pipe, ni apa pipe, benda pipe, lah pipe. projek ni? Ada lah. Projek kita. Projek pipe. Saya tu dia selalu titis muka jelawat naik tanda cantik Betul. Lagunan wayang semua ni. Oi, Pak Kodi. Pak Kodi, kenapa mouse Pak Kodi tu mouse? Dia memang macam ni. Laptop ni memang standard. Salman, buat apa kat belakang? Tak ada buat apa. Saja tengok belakang. Pak Kodi apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Malulah Pak Kodi. Biasa lalu kok lorong sana, lorong sini. Hari ni apa sebab antik-bantik lu kau tengok. Kau ni apa ni? Sanalah. Dah. Ini puasa kedua ni. Senawar mengalahkan ni rebau. Pak Kodi. Apalah Pak Kodi buat saya macam ni? Aku buat apa kat hang? Pak Kodi tuduh saya. Pak Kodi hina saya. Bila? Bulan berkat, bulan Ramadan ini. Mana ada orang makan, Pak Kodi? Janganlah tuduh saya, Pak Kodi. Aduh. Terlupa ke Pak Kodi adopt awak pada kecil? Pak Kodi. Konten. Pak Kodi. Mikan dengan Sweet tolong bawakan kuih raya Mila. Nak beli tak? Nak beli Murah tak? je. Nanti Pak Pak Kodi Kodi tengah tolong sibuk ni. jualkan lah. Dia bukan beli. Murah je Pak Kodi. Kita orang jual kali ni. Mila jual berapa? RM5 je. RM5. Tapi tu Jual RM3 kali ni. Itu dah expired Weh, lah. ni, Pak Kodi rasa macam playboy tau. Tu kan berdiri karakter tau. Macam Pak Kodi ni. Pak Kodi buat apa Pak Kodi? Pak Kodi ni Buat tengah sibuk itinerary. ni. Dia nak pergi Jepun. Apa ni? Ni Pergi Jepun? mouse.
Dia kalau dah macam ni kadang-kadang tak jalan kat sini, dia akan sini. Oh. Cik Atan Ya, pun surat Cik Atan. ada. Tak, Hari ya, ni dia. nak pergi pejabat tanah lagi ke? Dah. Kes pejabat tanah selesai dah. Ah. Nak beli kuih. Nak beli kuih? Dengar khabar Pak Kodi ada jual kuih kat. Pak Kodi tak ada jual kuih. Pak Kodi dia jual ikan masin sepat. Betul ni apa ni Cik Tan. Milah ni memang pandai buat kuih. Oh ya. Ha. Itu sebab saya memang tak ada ke mana-mana lah. Kira Ya. dia seorang yang saya berkenan. Tak nampak tak serasi sangat. Tak Tak serasi. serasi. Cik Tan, Ya. jangan cross tengah. Pak Kodi nak tumpang. Ha? Nak tumpang toilet balik lah. Eh, tak apa, saya tisu saya bagi. Dia memang Saya Cik Atan ni kalau datang sini memang time tu lah dia memang nak ke toilet. tak hobi. Hobi silakan. Tapi kau ni tak payah teman lah. Saya dah tahu tempat. Alhamdulillah. Lagipun tak perlu risau lah sebab Ya. bumbu semua dah komplit lah. Oh ya kah? Cantim. Mari saya tengok. Cantim. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira. Mak, cepatlah. Bagilah semua ni. Yang tudung-tudung ni tak ada siapa nak ambil ke? Ni, siapa yang berani buat macam tu? Apa Gila, dia? agaknya. Ni sila duduk Cik Atan. Terima kasih. Cik Atan pun ada hari ni dah mesyuarat. Ada. Pak Cik Atan silakan Cik Atan cerita apa masalah dia. So sahabat-sahabat dari Kampung Kalut, Ah. saya ni nampak je macam Zul Arifin. Ya. Dia revolution. Arifin Tapi sebenarnya pula. saya ni pegawai agama pejabat Islam. Ya. Pejabat agama Islam. Bukanlah kerja dekat pejabat tanah. Dah. Itu nyama. Oh, menyamar. Merangkap Tok Mudim. Oh, dah. Jadi saya nak tengok kok ada warung-warung yang buka kedai di pintu belakang waktu. Tak ada. Tak ada, kan? Kampung Kalut ni Siapa tak yang ada. Situ tak ada. Biasa Tak orang ada, Kampung tak ada. Kalut ni Saya baik-baik. amat yakin lah tak ada. Sebenarnya warung Pak Kodi pun buka pintu belakang. Warung Pak Kodi buka. Sebut nama saya tadi. Woi. Mana ada siapa cakap? Nanti kau Apa ni? Apa kata kita? Pak Kodi. Pak Kodi. nanti. Dah. Eh. Tenang. Kalau kita ni dah sama-sama tua. Kau bersepahat dengan budak-budak. Kau tolong buka warung pintu belakang. Ni, mana ada betul? Kau berani tepuk aku. Aku tak ada tepuk kau. Hanya main kacang. Wah. Aku nak tanya mu nak tegah kau nak apa? Kejap. Saya dengan pion baru masuk. Tak tahu apa cerita ni. Ada tu yang kau tunjuk Pak Kodi Bahal. Okey. Cik Atan ni pegawai daripada pejabat agama Islam. Dia dah dapati Pak Kodi buka kedai waktu bulan puasa. Maknanya, betul lah Pak Kodi memang seorang yang berhati busuk. Apa ni? Memalukannya kampung JKK. Memalukan orang kampung. Saya apa malu? Lani juga nak pindah. Pak Kudi. Tijan dengan pion tak? Ni. Apa? Ada masalah. Apa dia? Pasal kita punya mercun tu pipe ada problem. Mercun apa pula ni? Tak ada. Cun. Mok cun. Mok cerita mok cun. Hari ini saya bawa juga saksi-saksi yang memang terlibat. Saksi. Saksi ke? Ya, betul. Silakan masuk. Aku bilang jangan Din. Kau berdiri. Ini siapa? Buka. Jangan. Salman. Ya Allah! Salman! Pak Kodi. Ini anak saudara Pak Kodi ni. Patutlah aku selalu nampak kau depan kedai warung Pak Kodi tu. Rupanya kau pergi makan. Patutlah keluar je Aba. Saya minta maaf. Saya takut nak masuk penjara. Takut! Lepaskan saya!
Kau Sabar, jangan sabar. Kau Sabar. jangan buat macam itu laju sangat. Dah macam jentik-jentik aku tengok pergi. Minta maaf semua Pak Budi, Pak Din. Kita orang ada kerja sikit. Ada hal sikit. Kau dengar ni. Nanti balik sini. Balik. Pergi cepat. Kau ingat Kau ubah pakaian kau. Oi, Kau. ikan pun puasa. Kau. Ni. Pakcik, bagi dia makan Kau pun kucing. sama kau. Kau. Ini cetan. Sebenarnya saya dengan kawan-kawan yang bersalah kerana menyalahgunakan warung Pak Kodi untuk buat masak-masak. Saya memang sebut nama Pak Kodi itu supaya dia insaf. Sebenarnya Pak... Tolong. Kenapa? Ya Allah. Aku dah kata macam pop-pop tu balik kau kunyah. Padin, ini semua idea si Afan ni, idea Afan ni. Idea Afan. Kau semua bila mau cakap. Pada Padin. I cakap dia lucu tu kasih keluar bintang. Dia minta letak bintang sampai malam. Dah. Dia ada ke tadi? Mikan, jangan join diorang ni. Tengok apa dah jadi. Diorang cakap main bunga api saja. Saya percaya dengan... Mana kita percaya? Pak Ding. Kita semua mari ni nak minta maaf. Pak Ding duk puak makan. Marilah sini nak minta maaf ni. Terkenal lah kau minta maaf kalau aku puak. Yang nak salam nanti susah Padin. Nanti apa? tangan semua berminyak, ada rendang semua tu. Minta maaf sebab apa masalah dia? Mu dulu. Pak Din. Saya minta maaf Pak Din. Kita orang janji. Kita orang tak main dah mercun. Tengok ni apa. Saya betul-betul minta maaf Pak Din. Yelah, memang jarang orang pagi-pagi raya pakai sarung tangan. Melainkan kalau dekat salji je. Biarkan gelora melanda hati. Biarkan derita merintih. Begitulah suratan kita. Oh Padin. Kiranya panas yang kau harapkan, tetapi derita yang tiba, aku akan tetap maafkan engkau bertiga. Inilah Pio. Salam yang teristimewa Kepadamu. Tak sambung tak salah, tapi lagu tu salah. Jadi Pio, aku memang dah maafkan kau daripada ujung rambut sampai ke ujung kaki. Cukuplah tu. Pion. Pion. Aku bagikan tungkat ni kau. Nak salam minta maaf, salam cium dahi. Yang mana Cium sini. Saya nak minta maaf dengan Pak Ding. Ya Allah sedihnya. Belum. Aku belum sedih lagi. Pak Ding. Ya, tak apa. Saya mengharapkan Aidilfitri ni memberi sinar baru kepada Pak Ding. Tak apa pasal kepada aku. Yang minta maaf engkau kan. Sinar baru kepada Kampung Haluk. Aku anggap korang semua ni macam anak-anak aku. Jadi aku tak lokek untuk memaafkan. Sebenarnya kalau kau tengok di belakang rumah aku tu ada 3 lori untuk buat maaf korang. Dah aku siapkan.
Pak Din cakap apa tadi? Anggap macam anak kan? Macam mana? Saya tak nak Pak Din agak macam anak. Tak ada masalah. Saya tak nak. Sebab aku tahu aku tak... duduk. Adil, saya pun minta maaf lah Pak Din. Kau bersalah kau pula. Sopan sikit. Kau daripada lahir sampai ke sekarang memang bersalah dengan aku. Bagilah Allah, saya salah Pak Din. Pak Din. Ya. Hei. Kau tengok jari minta maaf dengan aku. Satu jari je keluar. Kenapa keluarkan satu jari? Kau nak minta maaf nak buat apa ni? Minta maaf lah, takkan ni. Cuy. Keluar kalau lain tu. Sedih. Tunduk. Pak Din, saya janji tak ada jual mercun lagi. Bagus. Saya tak mau kacau hidup you lagi Pak Din. Last Pak Din, last Pak Din. Ni mau kena. Aku maafkan. Aku maaf. Pak Din. Pak Din. Ini dia pelaya, pelaya. Kau ingat ini raya tahun baru Cina? Jangan marahlah Pak Din. Gaya. Kita sakit-sakit boleh nak bergurau lagi Jadi macam ni lah. Tak usahlah sedih-sedih lagi. Pak Din memang buat catering nak bagi korang makan. Nak bagi orang kampung ni makan memang sedap. Cuba rasa jangan fu-fu je Elio masuk gang. Tapi Pak Din betul lah Pak Din siap dengan decoration cantik-cantik ni Pak Din. Ni lemang. Dia kecil. Kalau besar lampang. Jadi kau pilih lah yang mana nak. Dua-dua sedap. Pak Din, saya tengah minum. Kita makan. Ucup tak sampai-sampai sama Pak Din Bukan setakat ucup sekarang ni. Milah pun dah sekarang ni keluar. Bukan keluar, dia pergi beraya tempat lain. Saya setuju. Aku duk agak-agak lah dia datang ke rumah aku ni. Milah tu, ucup tu lantak lah. Jangan. Allah nak minum. Kami datang nak raya. Siapa tu? Salam. Sweet. Mikan. Ada buat anak. Pak Din tak makan. Pak Din, Ya. saya datang kemari ni saya nak mohon maaf dengan Pak Din. Ya nanti dulu, jangan gelojoh. Kenapa Pak Din? Bila lahirnya budak ni? Pak Din, Setiba besar je. Pak Din kelakar lah. Ni saya bagi ni. Ni Pak Din. Salman lah Pak Din. Pak Din, inilah tanda saya nak mohon maaf ke Pak Din. Tahu, tu hari bulan puasa kau makan belakang warung Pak Kodi kan? Lain kali kalau beraya datang rumah orang apa hau tak bawa makanan. Sini ada makanan dah. Ni simpan makanan teh. Tanya ni muka ni semua main apa ni? Main mercun ke apa? Tak lah. Muka ni semua main main je. Dia orang main cakap. Inilah punca Mikan luka juga. Ya. Aku sebenarnya terasa ni, rasa sedih. Kenapa? Sebab makanan banyak tapi sahabat karib aku tak ada bersama aku. Alah. Kemana bintang beribu. Kau nak reindeer ke apa? Satu pun yang kelihatan di waktu siang. Tiga langkah dia. Pak Kodi, Joget. engkau di mana? Tempo. Tempo. Tak masuk ke? Kau tak masuk dah lah. Jangan gelak masuk. Bestnya. Makan. Kita nak dengar lah Mika nyanyi lagu raya. Ya, betul. Mika boleh tak nyanyi lagu raya? Lagu Orang Jepun pun tak apa. Apa? Ada satu lagu Pak Den ingat masa Pak Den dulu muda-muda budak-budak Lagu tu. apa Pak Din? Lagu Jepun. Macam mana? Macam mana? Ni ato okai no suara kecek. Okey, dah. Lain macam bunyi dia. Lain macam. Kita gelak-gelak seronok dia makan sosok. Sini macam apa dia buat. Sweet, jemput lah Sweet. Budak ni rasa tak bersalah betul ke? Orang tengah sibuk. Hormat mak. Tak, kau ni memang betul lapar apa ni? Tapi tiba-tiba saya pelindu Pak Kodi. Alah, kau ni. Betul lah. Iyalah. Aku tak tahulah. Aku ingat dia ni kan dah last kena bagi ke masuk. Dia lain tau, feeling Pak Kodi ada. Ni Pak Kodi tak ada, tak ada feel mah. Weh, kau foto lagi. Pak Kodi. Lubang tutup semula. Gali lubang tutup lubang. Tidak mau pandai ruta.
Jangan cepat. Jangan cepat sawan. Allah, sahabat aku sampai. Wah. Pak Kodi. Kejap, Mikan nak cakap dia. Apa dia, Mikan? Kenapa Pak Kodi ada kat sini? Pak Kodi tak jadi pergi sana. Lagipun kat sana, tak ada rendang, tak ada serunding. Datang bawa saka macam tak ada masalah dia seorang tu. Ha? Dia macam buat hal dia tadi. Dia ambil nasi dah pula, Pak Din. Ada cermin. Ini. Aku nak kenalkan. Ini saudara aku. Nama dia Ropi. Ropi. Dia ni penyanyi. Lahir dulu pun kembar Mike. Inilah Bang Lopi. Yalah, kompi lah. Lopi. Pak Kodi. Tulang berkait, sulaman tangan, buang jerami berikat rotan. Tulang berkait, sulaman tangan, buang jerami berikat rotan. Samalah cantik, samalah padan, betapa